Majlis Wajibkan Pelantikan Badan Kepimpinan SMK Seri. Cikgu Haizah sebagai penyelaras program pada hari ini. Cikgu, siapakah yang terlibat dalam program ini? Alhamdulillah, majlis pada hari ini melibatkan seramai 217 orang pelajar. Pelajar ini adalah penolong dan ketua dan penolong kelas, AJK tertinggi unit kurikulum, pemimpin rakan sebaya, pengawas pusat sumber, student leader board dan juga pengawas sekolah. Macam dia macam. Seterusnya Ahli Atifah binti Muhammad Faizul. Seterusnya Muhammad Arif Nurhan bin Abdullah. Seterusnya Nurmas Arizal binti Mat Lukimin. Seterusnya Rahman Amin Muhammad Sain merupakan Setiausaha dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Dan semua PSB. Dari Muhammad bin Muhammad Rizal. Seterusnya pensual kepada kelas PPKN Zamrud. Barisan Kepimpinan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macang bagi tahun 2025 berikrar akan komited terhadap amanah